sampai macam bubuk. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker. Minum kopi uncang serbuk. Kopi diminum bersama kuih cara. Saya YBN 14 macam bubuk ingin membuka bicara. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semua perwakilan. Salam Malaysia Banani dan salam Pulau Pinang 2030. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, terima kasih kerana memberi saya ruang kepada saya untuk membahaskan isu rawatan terapi pertuturan bagi pesakit strok dari 2 kali setahun ke 6 kali setahun. Pesakit strok memerlukan rawatan berterusan bagi memulihkan semula keupayaan bertutur dan berkomunikasi. Pada masa ini, sesi terapi pertuturan yang diberi hanya sekadar 2 kali setahun, yang jelas tidak mencukupi untuk mencapai tahap pemulihan yang optimum. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, di sini saya ingin menceritakan kisah benar yang dilalui oleh suami saya yang merupakan seorang pesakit strok disebabkan oleh hyperkolesterolemia. Kalau ada sesiapa yang doktor di sini, rasanya dia tahu apa maksudnya hyperkolesterolemia. Jadi di sini saya akan bagi sedikit saja apa itu hyperkolesterolemia. Kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi atau melebihi batas normal, di mana mengganggu aliran darah yang boleh menyebabkan risiko penyakit jantung kronik dan penyakit strok. Datuk Seri Speaker, apakah keburukan yang berlaku jika terapi pertuturan hanya 1 jam dan 2 kali setahun untuk penyakit strok? 1. Pemulihan sangat perlahan. Jadi kalau penyakit strok memerlukan latihan untuk melatihkan semua otot-otot, lidah dan kawalan suara. Kalau dibagi sesi 2 kali setahun, otak-otak pertuturan tidak sempat dirangsangkan dengan konsisten, menyebabkan kemajuan pertuturan jadi lambat. Kedua, kemahiran bertutur mudah hilang semula. Tanpa latihan berkala, kemajuan yang dicapai dalam satu sesi boleh hilang selepas beberapa minggu kerana otot dan fungsi pertuturan tidak digunakan secara berterusan. Kalau kita pun, kalau kurang bercakap, kadang-kadang kita lupa juga nak bercakap apa yang perlu. Ketiga, kesukaran berkomunikasi berpanjangan. Pesakit terus juga menyampaikan keperluan atau perasaan menyebabkan tekanan emosi. Bila tekanan emosi, penyakit strok naik, kita penjaga akan jadi masalah juga. Suami saya nak tumbuk saya sebab apa? Kita tak faham apa yang dia cakap. Dan kita tanya dia, dia tak boleh jawab sebab dia tak boleh bercakap. Jadi hal ini terjadi, rumah tangga akan jadi porak-poranda dan di mana kita akan meninggalkan orang penyakit strok ini terawang-awangan, tak tahu apa nak buat. Jadi kita sepatutnya akan memberi lebih lagi peluang untuk dia berkomunikasi. Ia juga menjejaskan keyakinan diri daripada pesakit ini daripada kemajuan rawatan sebab ia mudah hilang semangat dan boleh mengalami kemurungan ataupun rendah diri dan tak suka untuk bercampur dengan kawan-kawan, keluarga dan dia memencil di rumah tanpa keluar bersama-sama kawan-kawannya. Jadi perkara ini akan membebankan kita ahli keluarga sebab kita nak kena jaga dia daripada pagi sampai ke malam, sambung besok dari pagi sampai ke malam. Jadi
tidak selaras dengan amalan rawatan standard. Menurut garis panduan pemulihan antarabangsa, penyakit strok biasanya memerlu terapi pertuturan sekurang-kurangnya 1 hingga 2 kali seminggu pada peringkat awal, bukan 2 kali setahun. Sekurang-kurang sesi ini menyebabkan hasil pemulihan lebih jauh daripada optimum. Potensi pemulihan tidak dimanfaatkan penuh. Tempoh masa emas selepas strok 6 bulan pertama sangat penting untuk dibagi rawatan intensif untuk membuat mereka yang tidak boleh bertutur semula walaupun tidak macam biasa. Jadi sehubungan dengan itu, saya mencadangkan agar kerajaan negeri meneliti semula jadual dan peruntukan bagi rawatan pertuturan supaya dapat ditingkatkan kepada 2 kali setahun kepada 6 kali setahun. Harap maaf ya, Wabi. Langkah ini amat penting bagi mempercepat proses pemulihan pesakit, mengurangkan bergantung kepada penjaga dan meningkatkan kualiti hidup pesakit serta keluarga mereka. Minta maaf ya. Yang berhormat Datuk Seri Speaker, saya yakin dengan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuhkan sistem kesihatan awam, cadangan ini mampu direalisasikan melalui kerjasama antara Jabatan Kesihatan Negeri, hospital dan pakar terapi pertuturan. Mohon mencelah. Saya minta maaf ya. Saya menyeru agar usul ini dipertimbangkan secara serius demi kesejahteraan rakyat, khususnya penyakit strok yang memerlukan perhatian dan rawatan berterusan. Tindakan yang wajib dilaksanakan demi membaik pulih pesakit strok. Hidup tanpa suara umpama lagu tanpa irama. Datuk Seri yang di-Pertua mohon mencelah. Sekejap aja lagi. Okey, di sini saya nak bagi rumusan. Kalau kita kaji dalam kerajaan negeri Pulau Pinang, 8 orang saja di Pulau Pinang yang membuat terapi percakapan. Hospital Besar Pulau Pinang 4 orang, Hospital BM 3 orang, Hospital Seberang Jaya 1 orang saja, yang mana Hospital Seberang Jaya dipindahkan ke Hospital BM menjadi 4 orang. Sekarang Hospital Seberang Jaya, tempat mana suami saya untuk melakukan terapi, tak ada, kosong. Baby, mohon mencelah satu je soalan. Bagilah. Okey, saya bagi boleh sikit je. Ya, terima kasih. Okey. Adalah tidak tepat untuk menyalahkan kerajaan negeri berhubung itu isu kekurangan pakar neurologi. Peralatan strok seperti CT dan MRI atau kelewatan rawatan, kerana semua ini berada di bawah kelolaan KKM, bukan negeri. Dan bukan KKM sebenarnya. Okey, yang tu saya bagi pihak kesihatan ESCO untuk menjawab soalan ini. Okey, pihak kerajaan harus memberi insentif perubatan disebabkan kekurangan pakar-pakar pertuturan. Jadi, kos terapi sangat mahal, 150 hingga 300. Kita ni tak mampu. 1 jam 150. Datuk Seri yang di-Pertua mohon mencelah. Minta maaf sekejap ya. Saya pernah pergi swasta. Ini kawasan perumahan. Dia cas saya 280 untuk 1 jam. Selepas itu bila saya pergi kawasan perumahan, buat suami saya jadi takut. Dia kata environment tak selesa. Tiba-tiba tengah belajar, mami nak susu. Macam mana nak kira? Itu swasta. Jadi RM280 1 jam yang dia pergi untuk bantu anak dia buat susu. Jadi benda tu satu pembaziran. Jadi, kalau kata kekurangan pakar-pakar di sini, jadi pihak zakat, pihak JKM, pihak STR patut ada insentif special untuk terapi pertuturan. Jadi, di sini saya mengharapkan kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri harus membincangkan sebab jangka masa untuk penyakit strok ni terlampau panjang dan juga kerajaan akan menghabiskan banyak keuangan juga. Di hospital masuk keluar fizioterapi dan banyak lagi benda yang harus diberi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon celah. Terima kasih.
YB, kita nak tanya sebab isu ni sebenarnya tidak berkenaan dengan negeri lah. Tapi nak bagi pandangan sikit lah. Kita perlu jelas bahawa kemampuan kerajaan negeri sangat terhad dalam isu rawatan stroke. Kerana semua hospital kerajaan berada di bawah KKM. Namun sebagai wakil rakyat, kita berhak memohon agar kerajaan negeri memainkan peranan tegas kepada kerajaan persekutuan untuk mempertingkatkan perkhidmatan stroke di seluruh negeri. Ya, yang tu saja. Ya, tetapi kalau di bawah KKM sekalipun, KKM berada di bawah kerajaan negeri Pulau Pinang, also di bawah Persatuan. Jadi pihak kesihatan di bawah Esko Kesihatan, sila jawab benda ni dengan tenang.